Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Okey, kepada korang yang negara dah keluarkan satu arahan baru yang mana kat sini untuk setiap orang pinjaman maksimum cuma RM200,000 tak tahun ini. Aduh ya Allah. Sebab apa? MTT ni dah tolong luluskan lebih 4,000 penjawat awam untuk dapatkan pinjaman dan rata-rata pinjaman tak kurang daripada RM700,000 seorang. Dan apa yang penjawat awam ni dapat atas pinjaman tu? Tak dapat apa. Yang dia orang dapat cuma 0.5 ke 1%. Kau saja je buat macam gitu. Dan sebab apa? Si dia ni laburkan duit peminjam ni dan dekat situ dia bagi 0.5 ke 1% setiap bulan kepada peminjam dan dia tolong bayar pinjaman peminjam ni. Tapi dia tak claim kantoi SPRN. Sekarang ni dah ke dalam. Tak tahu apa cerita. Kita tunggu saja news akan datang. Apa pun pinjam macam bos, bayar macam pro. Hidup macam sultan.